Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, cikgu harap semua pelajar cikgu dalam keadaan sihat ya. Okey, cikgu harap untuk pagi ini kita dapat belajar dengan lebih bersedia. Okey, untuk pagi ni kan kelas kita dah belajar ya nombor perduaan. Okey, jadi cikgu ulang semula. Okey, apa yang kita dah belajar lah ya supaya kamu lebih faham ya. Okey, boleh menguasai sesi pembelajaran pada pagi ini. Okey, untuk nombor perduaan ya, untuk nombor perduaan. Okey. Kita lihat ya. Okey, apa tu nombor perduaan? Okey. Nombor perduaan ini ialah sistem nombor yang hanya menggunakan 2 digit sahaja, iaitu 0 dan 1. Okey, sebelum ni kita dah belajar kan nombor perpuluhan. Dan nombor perpuluhan tu kamu dah lebih menguasai ya, kamu dah belajar. Dari sekolah tadika lagi kamu dah belajar. Okey, macam mana nak beli keropok, beli gula-gula. Okey, sebenarnya apa yang kamu bayar di kedai, apa yang kita beli tu semuanya kamu gunakan sistem nombor perpuluhan ya. Okey. Sekejap ya. Okey, seterusnya. Okey. Nombor perpuluhan itu kita sudah maklum ya, iaitu nombor 0 hingga 9. Okey. Kenapa komputer guna nombor perduaan? Okey. Sebab komputer tidak faham ya huruf atau nombor seperti manusia ya. Jadi, okey, segala pemprosesan dalam komputer kita gunakan nombor perduaan ya. Okey kelas. Kita lihat di sini ya. Okey, komputer hanya faham isyarat elektrik. Okey, macam sebelum ni kita dah belajar. Okey, kalau digit 0 tu untuk off. Okey, untuk off iaitu yang tidak ada arus ya. Manakala untuk 1 tu on. On tu hiduplah ya. Maksudnya ada arus. Okey. Sebab itulah kelas. Okey. Komputer proses semua data dalam bentuk gabungan 0 dan 1. Okey. Contoh teks ya. Kita type. Okey. Kita type guna keyboard kan. Okey. Jadi contoh kita type huruf A. Jadi huruf A itu akan dipaparkan di monitor. Huruf A. Jadi sebelum paparan huruf A tu di monitor, okey, berlakunya pemprosesan semua dalam bentuk nombor perduaan ya. Okey, itu semua kamu dah belajar lah kan. Okey, selain itu ya, gambar, bunyi, okey, arahan program, okey, itu semuanya diproses dalam bentuk nombor perduaan ya kelas. Sebagai contoh lah ya, untuk pengatur cara, okey, bila kita dah tuliskan kod arahan, okey, kod arahan tu coding lah kan. Okey, setiap kod arahan itu akan diterjemahkan kepada kod mesin yang menggunakan kod nombor perduaan supaya unit pemprosesan dapat melaksanakan. Sebagai contohlah, okey, teks, gambar, bunyi, okey, muzik, okey, semua diproses oleh komputer, disimpan dalam bentuk nombor perduaan. Okey, jelas ya? Okey. Jadi tadi tu cikgu dah terangkan kan apa tu nombor perduaan. Okey, apa tu nombor perpuluhan. Okey, kita lihat di sini ya, nombor perduaan kita kenal dia sebagai sistem asas 2 ya, sistem asas 2. Okey. Manakala nombor perpuluhan sistem asas 10 lah. Okey. Atau dalam bahasa Inggeris kita panggil apa ni? Ni decimal. Okey, asas 2 kita panggil binary. Okey, asas 2 digit 0 dan 1. Ini mesti kamu tahu ya. Manakala digit untuk sistem asas 10 ni, okey, antara 0 hingga 9 ya. Okey, bagaimana pula dengan nilai tempat? Okey, nilai tempat ni mesti kamu tahu sebab kejap lagi kita nak
belajar macam mana nak menukarkan nombor perduaan. Okey, nilai tempat bagi nombor perduaan ni kelas. Okey, terdiri daripada 1, 2, 4, 8, 16. Okey, kenapa 1? Kenapa 1? Okey, kenapa 1? Sebab okey, 2 kuasa kosong 1. Okey, dan seterusnya lah. Nanti cikgu terangkan lah kejap lagi. Okey, nilai tempat untuk nombor perpuluhan. Okey, yang ni kita memang tahu. 10 kuasa 1. Okey, 10 kuasa kosong 10 kuasa kosong adalah 1. 10 kuasa 1 adalah 10 dan seterusnya ya. Okey, okey, kita lihat di sini macam mana kita nak selesaikan, kita nak tukarkan. Okey, tadi kita dah belajar kan? Okey, sekarang ni kita nak tukarkan nombor perduaan. Okey, nombor perduaan iaitu yang ini ya, 1101 asas 2. Okay, jelas tak sekejap cikgu adjust supaya kamu jelas. Okey, kita buat jadual ya supaya kamu lebih faham macam mana. Okey, kita buat ini dalam bentuk jadual. Okey, soalan ni 1101. Okey, nilai tempat kita tulislah nilai tempat. Okey, nilai tempat. Okey, 2 kuasa kosong nilainya 1. 2 kuasa 1 ialah 2. Ini nilai tempat bagi nombor perduaan ya. Okey, yang ni pula 2 kuasa 3 ialah 8. Okey ya, jelas ya. Okey, macam mana kita nak dapatkan hasil dalam bentuk nombor perpuluhan? Okey, caranya senang saja. Kita hanya darab. So 1 darab 1. Okey, sekejap cikgu cari pen supaya kamu lebih jelas. Okay, cikgu suka guna warna oren lah. Okey, so 1 darab 1, 1 lah. Okey, 1 ya. 0 darab 2, 0. Okey, tak jelas lah pula ni. Sekejap. Tak jelas. Sekejap Ya, okey. Okey. Sekejap, cikgu nak guna warna merah lah supaya jelas. Okey, so kita dah tahu kan nilai tempat bagi nombor perduaan kan. Okey, so 1 darab 1, 1 lah. 0 darab 2, 0. 1 darab 4, 4. 1 darab 8 lah, 8. So caranya di sini ialah kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Okey. Kita jumlahkan. Okey, jadi 8. Macam mana tu? Okey. So kita jumlahkannya 8 tambah 4 tambah 1. Jawapannya 13 asas 10. Okey, jelas ya? Okey, cikgu harap jelas lah. Okey, inilah cara kita nak tukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey. Okey, lepas ni cikgu akan bagi latihan. Cikgu akan bagi latihan supaya kamu lebih jelas lah ya. Okey, sekejap. Kita bincangkan satu lagi soalan. Okey, soalan. Okey, nombor perduaan kepada perpuluhan. Okey. Okey, kita tengok sekejap ya. Okey. Sekejap cikgu bagi soalan Cikgu bagi soalan contoh. Okey, kita nak tukarkan nombor perduaan. Okey, cikgu tulis di sini Cikgu tulis di sini. Tak nampak dah pula. Okey.
Okey, kita tengok di sini ya. Kita nak tukarkan. Okey, sebagai contoh lah kita nak tukarkan penama soalan ni ya. Okey, kita nak tukarkan. Okey, nombor perduaannya 10111. Okey, 010. Kita nak tukarkan kepada nombor perpuluhan. Okey, nak tukarkan kepada nombor perpuluhan. Ini tebal pula ininya, kita tukarlah. Okey, jadi caranya kelas kita buat jadual lah. Jadual apa? Jadual nilai tempat nombor perduaan ya. Okey, kita buat jadual. Okey, sekejap Okey. Okey. Cukup panjang pula. Okey, kita buat jadual. Okey, daripada okey, jadual cikgu pun singit-singit. Okey, tak apa. Kita buat. Okey, kita bermula dengan daripada belakang ya. Kita tulis 0. Okey, cikgu tukarlah. Cikgu tak mau warna merah. Okey. Sekejap. Sambung garis. Tukar warna lain pula. Warna biru lah. Okey, soalannya. Okey. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Okey. Sekarang kita tulis nilai tempat. Nilai tempat kita tulis warna hijau lah pula. Okey, nilai tempatnya di sini 0. 0 lah pula. Salah. Sekejap ni. Okey, kejap cikgu padam lah. Tak cantik lah pula cikgu punya apa nama ni jadual. Kita buat cantik-cantik sikit. Okay, kita salin soalannya. Kita tukarlah soalan ni. Hijau ni. Soalannya 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Okey, kita tulis nilai nombor perduaan warna bentuk biru pula. Okey. 1, 2, 4, 8. Okey, 16, 32. Okey, 6, 4, 1, 2, 8. Okey. Macam mana boleh dapat nombor ini? Inilah nilai tempat kelas. Nilai tempat nilai tempat macam cikgu bagi tahu tadi tu. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. Ni banyak sikit bilangan digit ya. Okey, lepas tu apa kita nak buat? Kita dah darab. Okey, kita darab ni kejap. Darab ni cari nombor merah lah. Kejap. Cuma mau tukar lain supaya tidak nampak ni. Okey, kita darab saja kelas. So, 0 darab 1. 0 lah. Ini 2. Ini 0. 8 darab 1 lah. 8. Ini 16. 32. 0 darab 64. 0 lah. Kan? So, 1 darab 128. 1, 2 lah. 8. Jadi, apa kita nak buat? Kita jumlahkan. Okey. Kita jumlahkan semua kelas. Kita jumlahkan. Okey. So, jawapannya ialah 128 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 2.
Okey, yang kosong tak payah kira lah. Okey, so berapa jumlahnya? Okey, 186. Okey, asas 10. Okey, selesai ya. Okey, selesai sudah. Macam mana kita nak tukarkan? Okey, nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey. Jadi, kerja untuk hari ini cikgu bagi dalam grup ya. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih.